rindu Daus ya. Saya pun rindu dia juga. Esok siapa ada? Esok ada Syami, ada Kanda, ada Sophie. Kalau ada nombor dia tapi nak cakap apa dekat dia? Nak cakap dekat ibu rindu. Rindulah. Habis tu ibu je rindu Daus. Selalu sampai 26 audition. Tak tahulah, saya pun pernah lah. Banyak sangat lah event. Ibu dia main ambil je semua event. Okey, dah akan nak berapa? Satu kan? Cash kan? Berapa? 15 kat tu. Angkat ni satu. Satu kan? Cash ke QR? 15. Okey. Boleh boleh. Angkat ni satu, abang ni satu. Tawar dia masuk atau nak tawar masuk. Terima kasih. Ha? Dia segamat. Oh, daripada segamat? Ni diorang segamat. Oh, ya ke? Daripada segamat, semata mata datang sini? Kita kita pergi. Okey, rugilah orang segamat tak rasa aiskrim Ella. Benda. Kena rasa tak lalang dah sampai. Sedap tau aiskrim ni. Okey, terima kasih. Satu. Terima kasih, saya jual. Satu. Cash boleh? Satu yang kat ni. Sekejap, bagi ni. Cash tu QR kak? Tak satu kan? Okey, thank you. Terima kasih, saya jual. Kita orang kat Kelantan tak tahu lagi kat mana Kelantan. Johor bila? Johor 30 hari bulan ni sampai 2 hari bulan. Kita buka dekat sini daripada pukul 11 pagi sampai 12 malam. Kantoi owner gampang. Yang mana dulu kak? Bantu untuk abang yang present boleh juga ke depan ya. Berapa? Ni. Dah bayar tak? Boleh. Dah bayar belum? Belum. Berapa? Okey, 85 ke 75 satu? Terima kasih kak. Ya Allah. Sorry. Boleh. Okay, terima kasih. Siapa nak aiskrim dulu ya? Siapa nak aiskrim dulu? Kan nak dua? Dua boleh. Terima kasih. Satu lagi. Nak berapa? Dua kan? Sini saya jual. Game. Kata letak kat kad. Itu salah. Saya letak kat mana? Weh, sumpah dia baru keluar. Lambat. Lambat. Dah tutup buka tu. Okey, terima kasih. Kejap jangan bayar lagi tau. Anak kat mana yang ke depan dulu? Kita ada popia kat sini. Lepas tu kita ada, nampak ni menu baru kita. Ice cream. Dia macam nak cakap aja. La Fruity La Bella. La Fruity La Bella. Dia campuran ice cream, coklat, lepas tu buah-buahan, ada
ada 3 jenis buahan dekat sini. So yang tukang mengerjakan ni adalah Anik dengan Alam. Abang ni mana abang punya sini? Beratur panjang ke? Alhamdulillah sentiasa beratur. Cumanya kalau korang mengandung, ada anak kecil, orang tua yang lebih 60 tahun ataupun OKU, boleh terus pergi ke sini. Kak nak apa? Vanilla, strawberry? Strawberry ya? Bila kat Perlis, kita orang dah join kat Perlis hari tu. Mungkin tahun depan kot. Sekarang kita orang dekat Setia Alam. Setia Alam mau kakak. Setia Alam. Johor kita orang 30 sampai 2 hari bulan dekat Angsana. Dekat Angsana. Buat dia dulu. Ya, Kanak. Kanak. Beri aku duduk lah. Duduk kan? Siapa yang dah order tadi? Yang ni aiskrim. Ada buah, ada coklat. Campuran. Dia macam ni bentuk dia. Tu akak ni. Iya kan? Ada? Siapa yang dah bayar tadi? Tak ada siapa pun. Aku dah pening. Siapa yang dah bayar tadi? Belum bayar ya? Okey. Okey. Satu aiskrim, satu kopi 30. 2 hari. Kakak order berapa? Ya, saya satu je. 30. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu next. Okey. Aiskrim satu, kopi satu. 30 kak. Cash ke QR? Cash eh? Terima kasih. Dua aiskrim satu. Boleh. Ada ni nak berapa? Kopi ada 2. 6, vanilla 1. Okey, terima kasih. Yang vanilla satu apa? Akak air vanilla. Yang ni akak tadi. Akan nak aiskrim apa? Vanilla juga. Akak? Vanilla juga. Vanilla juga. Okey kak. Sekejap edit tengah goreng. Bukit Jalil saya tak tahulah. Hari tu dah beli, sedap. Thank you. Tengah hari buka ke? Kita orang buka daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 malam. Johor 30 sampai 2 hari bulan ni. Rindu Daus, ya. Saya pun rindu dia juga. Boleh? Boleh buka? Buka. Bella sampai malam ke? Ya. Saya sampai pukul 11 kot kat sini. Sebab saya kena balik seorang-seorang. Ya, saya pun sebenarnya tak sihat lagi sebenarnya. Cuma cover dengan makeup. Tak ada jumpa guys. Esok siapa ada? Esok ada Syami, ada Kanda, ada Sophie. Esok dekat booth saya ada Syami, ada Kanda, ada Sophie. Vanilla kat ni kan. Okey kak, terima kasih. Kanda, Syami, Sophie akan ada esok dengan Ahad. JB dekat mana? Dekat Angsana. Perak tak ada. Perak tak tahu lagi. Tak ada kot. Tahun depan kot. Daus tak ada. Daus dah balik Sabah. Untuk aku naik pesawat. Ni je Im. Kau ajak. Okay, macam mana Bu? Apa nak? Dia cakap apa tadi? Apa dia Daus?
Daus. Ha? Ibu nak Daus dah balik. Nak daus. Ibu nak daus. Kenapa ibu nak daus? Ibu nampak Syaf lah. Daus. Syaf apa? Daus ada dalam ni. Kau suruh daus. Syaf apa bu? Syaf. Syaf mana? Ibu macam nampak Syaf Hafiz. Oh, ada. Okey, ibu nak daus ke? Lepas tu macam mana nak kontak daus? Macam mana nak kontak daus? Alah, ada nombor dia. Tapi nak cakap apa dekat dia? Nak cakap... Cakap ibu rindu. Rindulah. Habis tu ibu je rindu daus. Alun tak rindu daus. Kan? Macam mana korang rindu tak daus? Dia tu lain tau. Dia aura dia dengan orang tua tu berbeza. Faham tak? Sebab tu dia bestie saya. Ya, dia pun bestie ibu juga. Tiba. Ya. Sebab dia follow ibu. InsyaAllah kalau dia tak busy esok Bella ajak dia datang ke. Sebab esok dengan Ahad yang ada dekat booth, Syami, Kanda dengan Sophie. Alif saya tak tahu lagi ada ke tak datang kat booth. Korang datanglah sampai hari Ahad ni nak. Datang. Sebut tiba. Ramai tak orang beratur? Alhamdulillah sentiasa ramai orang beratur. Aku tak tahu kenapa kamera aku kelabu sangat. Kenapa dia jadi macam tu? Tahu. Kelabu gila. Kenapa? Dalap dah, kelabu lagi. Korang kan kalau nak datang kat sini. tu okey. Tegangnya. Sorry lah. Kenapa pecah? Sorry lah sebab tadi saya dekat Korang kalau nak datang kat sini kan senang aja. Korang pergi dekat parking B Setia Alam apa? Ya, korang pergi dekat parking B Setia Alam. Lepas tu kan booth kita kan betul-betul berdepan. Nampak tak orang beratur? Ni pintu masuk utama. So kita orang betul-betul dekat sini, dekat depan ni. Korang nak tahu Kak Bella jarang-jarang datang hari Jumaat. Ya, saya jarang-jarang datang hari Jumaat. Setia Alam dia datang hari Jumaat ni. Dekat JB 30 sampai 2. Ya? Boleh. Nak berapa? Nak 2? Okey, terima kasih. Awak dah bayar belum? Kak satu lagi. Cash ke QR? Bayar kan? Bayar dulu. Lagi yang Okey. Ikut adik-adik ikut. 15. Terima kasih. Apa dia? Dia bayar berapa? Dia scan. Dia dah belum dapat tu. Dia dah scan. Dia scan dulu. Dia scan dulu. Okey. Okey, terima kasih. Awak nak satu cash ke QR? RM10. Agak RM30. RM30. Terima kasih. Akak ni dah bayar RM30. Boleh. Dah. Akak ni dah bayar RM30. 2 Dua. Okey, thank you. Boleh gambar? Boleh. Kak berapa? Satu je. Okey, thank you. Agak berapa? Satu. Boleh. Akak ni dah bayar. Kejap Tak ada satu, 15. Dah. Dah. So ni okey. So pintu masuk kat sini. Pintu masuk kat sini. Kalau korang nak beratur, korang kena beratur zigzag. Tak apa siapa yang mengandung apa semua, korang terus pergi ke sini. Ibu, sambal ibu berapa? 20. Saya tak tahu dekat dia.
Boleh. Siapa yang nak bayar tadi? PNG boleh. Siapa yang nak bayar? Siapa boleh bayar? Akak ni lah. Boleh bayar ni. Boleh bayar. Okey. Nak berapa? Satu Ada kata apa dah dulu nak aiskrim. Ada kata nak aiskrim. Buat dulu. Tapi aiskrim memang sedap kak. Tak tipu. Buah dia tu yang mahal. Buah gemoy. Okey, thank you. Lama boleh. Boleh. Boleh campur. Abang berapa? Ada satu. Okey. Cash ke QR? QR Okey. Abang ni dah bayar. Sekejap saya bayar dulu tau. Mana bayar? Abang ni dah bayar. Dah. Okey, terima kasih. Sama. Abang yang dulu. Sekejap. Sabar kak. Ni boleh ni. Ni kayu ke bawah. Macam bunyi kentut. Akak mengandung Dah bayar belum? Belum Kejap kita tengah goreng. Tu dah sampai. Nak berapa? 2 set. QR Okey. Sekejap nak berapa? 2 set. Lepas tu nak ni satu. Okey. RM30. Okey, thank you. Sekejap Sekali ke? Belum. Sekejap tau, jangan bayar lagi. Boleh ke order lebih daripada 2? Kalau orang tak beratur, awak boleh order lebih daripada 2. Tapi sebab orang beratur. Boleh. Oh, tak nampak. Sorry. Okey, akak ni dah bayar tau. 2. Akak ni dah bayar 2. Ha? Tak apa, ambil dulu. Tak apa. Bayar kejap lagi. Ambil dulu. Makan dulu aiskrim dulu. Sebab dia tak nak order dekat Yim. Yim, cepat sikit buat kerja tu, Yim. Pantas, Yim. Aduh, dah kena tegur 10 kali. Terima kasih. Akak ni dah bayar 2. Lepas tu akak ni nak 2 set. Lepas tu ibu punya sampai 1. 50. Aiskrim 1. Aiskrim 1. 65. QR Okey. Terima kasih. Akak ni sambal 1, popiah 2, aiskrim 1 kan? Tadi dah makan dah. Tadi dah makan dah? Dah besok. Oh, laju. Punyalah lama beratur Buang kat situ terus dah. 15 kak. 1. Terima kasih. QR QR. Abang ni tak siap tak? Tadi tak ada. Abang ni ada. Abang ni? Ani. Belakang. Okey, terima kasih. Bye. 2. 2. Dia dah bayar. Akak jangan bayar lagi. Jangan bayar lagi. Balik datang bila? Sebab dia tak berapa nak sihat lagi. Saya tak tahu dia datang. Siapa yang dah bayar tadi? 2 tadi kan? Sambal sekali kan boleh? Ni dah. Dah. Aiskrim dah makan tadi kan? Okey. Terima kasih.
tujuan kita orang aiskrim tu. Ya, kenapa? Sorry. Dah kenapa? Tak tahu live saya keluar apa tadi?